Itu masa niat puasa tu Zaidi ada catat? Ada. Puasa sebulan, puasa tetap malam, niat puasa. Tak ada. Ni berkait dengan niat puasa ni, ijtihad Imam Malik lah. Ijtihad Imam Malik, Imam Syafi'i haruslah dia kata kita bertaklid, maksudnya ikut pendapat Imam Malik puasa, niat puasa sebulan tu. Macam ni kan, malam 1 Ramadan ni, kita boleh niat puasa sebulan, tapi dengan syarat wajib juga kita niat tiap-tiap malam. Itu pendapat Imam Syafi'i lah, tiap-tiap malam. Anda kata salah satu hari itu kita telajak ke, sudah dah azan, lupa nak niat kan. Jadi niat sebulan tu terpakai lah. Tapi anda kata kita niat sebulan semata-mata, kita tiap malam tak niat, tak dikira tak sah. Ikut mazhab Syafi'i. Saya tulis yang niat puasa sebulan. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi jauh sangat. Fardu hazihi sana lillahi ta'ala. Ini niat puasa sebulan. Nawai itu sahaja aku sahaja aku puasa saum pada bulan Ramadan sebulan kulihi, ataupun sebulan penuh lah. Fardu pada tahun ini lillahi ta'ala. Itu semua tahu lah. Ini niat puasa sebulan lah. Fardu dah pada
Niat puasa tiap malam. Nawaitu sauma gadin. Ni orang ni an adai an adai fardi Ramadan fardi syahri Ramadan. Maka dia silap tinggal syahri Ramadan fardi syahri Ramadan هذه سنتي هذه nawaitu sauma ghadin, saja aku puasa ghadin esok hari. Esok hari an adai untuk tunaikan. Tunailah, an adai ini bukan qada, untuk tunaikan fardu ataupun kewajipan fardu bulan Ramadan tahun ini hazi sana ni tahun ini lah. Tahun ini lillahi ta'ala. Esok hari itu maksudnya siang esok lah. Bila azan dia subuh, tu masuk esok hari dah. Patut niat selagi mana bulan azan subuh, selagi tu masih malam kan. Jadi kita niat esok hari Ramadan. Sahur. Okey, kita nak cerita pasal selawat. Selawat dalam solat tarawih tu. Kita panggil tarawih daripada tarawih. Tarawih maksudnya berehat-rehat. Ya. Dia kalimah solat lah. Ini.
solat tu tarawih. Kita bahasa Melayu solat kita sebut kan, pada solah tu bukan solat. Dia kalau solat dia mesti ada ta ni, terbulat. Kalau ta marbutah ni dia solah kan, L. Tarawih ni maksud berehat-rehat lah, berehat-rehat. Berehat. Berhenti-henti, ya, boleh rehat, berhenti-henti boleh. Tarawih. Kita terawih, bahasa Arab tak ada jenazah tak ada, tak ada. Terawih dia ta. Itu ejaan tarawih ya. Berehat-rehat, berhenti-henti. Jadi solat tarawih ialah solat sunat yang dikerjakan pada waktu malam pada bulan Ramadan, dinamakan tarawih. Jadi solat tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan, tak ada bulan-bulan lain. Kerana para sahabat radhiyallahu anhum dulu berehat sebentar. Selepas setiap rakaat para sahabat akan berehat 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Tapi baca panjang lah. Yang sahabat yang jadi imam tu baca panjang. 4 rakaat berhenti. Jadi masing-masing baca Quran dulu. Ada yang nak rehat-rehat. Jadi 4 rakaat rehat. Kerana akan ada banyak lagi rakaat yang perlu dilakukan, maka mereka melakukan secara berehat-rehat. Solat tarawih itu senang je lah. Okay. Jadi solat tarawih ni afdal, sebaiknya dikerjakan secara berjemaah bersama imam. Afdal. Akan tetapi harus boleh dikerjakan secara seorang-seorang jika ada keuzuran yang menghalang, tak dapat datang berjemaah, ada hal lain ke, boleh lah sembahyang secara sendiri-sendiri. Okey. Lepas niat solat. Tarawih. Ini niat imam. Imam. Salih sunnatat tarawih. Tarawih rak'atain imaman lillahi ta'ala imam lah. Raka'atain ini 2 rakaat. Ini 2 rakaat. Imam ataupun menjadi imam. Tarawih sunatan, sahaja aku salat. Sahaja aku salat sunat tarawih.
Ini lepas imam. Niat ni boleh dua. Sebaiknya kita dalam daripada Allahu Akbar tu kita dah masuk niat. Allah saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat mengikut imam, kan? Dalam daripada Allah sampai. Tapi kadang-kadang kita tak mampu untuk masuk niat, kita boleh niat sebelum. Sallallahu ta'ala, kita niat saja aku jalan hati lah, saja aku solat sunat, macam kita jadi imam ke atau makmum, saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat mengikut imam, kena ta'ala dalam hati Allahu Akbar terus. Ustaz sunat lupa niat main bahasa mungkin sama, semua niat boleh dua cara, sama ada dalam tu tu yang afdal lah, dalam Allahu Akbar tu Allah sampai kata tak boleh, sampai nak panjang lebih jangan buat. Kalau tak mampu tu sebelum angkat takbiratul ihram boleh, dua cara. Selain daripada tu tak boleh, selain daripada tak boleh. Ini lepas imam. Kita pergi makmum, sama juga makmum, sama usolli sunatan tarawih raka'ataini makmum, tambah-tambah tu je, tukar ni. Makmum man lillahi ta'ala. Ni makmum, ni makmum. Makmum ni maksudnya mengikut imam lah, makmum. Rakaat ini makmuman lillahi ta'ala, ni ikut makmum. Kalau seorang dah ni makmum, ada kata ada uzur kan, boleh. Macam ni kita nak niat seorang-seorang. Dah? Ni? Ni? Dah. Ni? Okay. Boleh sunatan tarawih raka'ataini ini senang. Raka'atain lillahi ta'ala, tak ada makmum, tak ada imam. Soalnya sunatan tarawihi ya, pada bawah ni tarawih raka'atain ni 2 rakaat lillahi ta'ala. Ni solat seorang. Okay. Dah. Satu lagi masalah ketika solat tarawih ni kan, selawat Nabi, ketika selawat Nabi kan Bilal kan kata Allahumma salli ala Muhammad, kita akan jawab apa? Ada macam-macam bunyi. Ada sallu alaihi. Sallu alaihi ni ayat perintah. Bilal suruh selawat, tapi sallu alaihi ni awak selawat lah. Suruh balik. Ada yang cakap tak ada bunyi. Sebenarnya bila Bilal cakap ada, boleh pedam. Itu kita buat berdasarkan ilmu dia kan. Makmum akan jawab bila selawat je dengan sallallahu wasallam
alaihi. Alaihi lah biasa wakaf alaihi kan. Sallallahu wasallama alaihi. Tengok ni, pada awal sampai habis. Kalau dengar bila selawat je kan, ini ya kejap ni. Sallallahu wasallam alaihi. Kita ramai-ramai belakang. Ni je, bukan lain. Sallallahu maksudnya moga Allah mencucuri rahmat. Sallallahu ni selawat Allah berselawat ni. Maksud kita kata moga-moga Allah mencurahkan ni pun, atau kita punya bahasa klasik kan, patutnya moga-moga Allah mengurniakan, bagi kepada kita doa untuk Nabi kan, mengurniakan akan rahmat ni kasih sayang kan, kasih sayang dan pertolongan dan lain-lain lah. Semua benda-benda kebaikan tu minta Allah cucur, bagi kepada dan kesejahteraan, bagi juga kesejahteraan. Kesejahteraan atasnya, ke atasnya, ke atas. Sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Ada kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina. Itu sama, benda yang sama kita jawab. Sallallahu wasallam alaihi. Selesai tuan. Tu ada waw. Sallallahu wasallam alaihi. Okey, niat tarawih sudah. Apa lagi? Buka puasa ada. Okey. Yang ini. Bab sahur tadi tak ada. Vitel 21. Sahur tadi pun apa, Zaidi tak ada pagi tadi kan sahur. Sahur ni tak ada niat apalah, tak ada apa masalah. Cuma bab bersahur ni sunat kita lambatkan. Sebab untuk menyalahi orang Yahudi dan ahli kitab ni. Orang Yahudi dan ahli kitab Kristian apa, dia orang puasa tapi tak ada sahur. Jadi Nabi kata menyalahi dia. Kita bersahur sebab nak menyalahi orang ahli kitab. Dan kita disunatkan segera berbuka. Sebab orang Yahudi ahli kitab ni lambat berbuka. Lambat, tak tahu berapa lambat lah. Kita tak tahu sampai pukul berapa dia makan, orang alam. Tapi ini asas dia ada sama Injil sama dengan, ya, ibadat lebih kurang sama, tapi nak menyalahi kan. Puasa ada. Jadi Nabi bila datang ke Madinah ada orang Yahudi. Jadi tengok orang Yahudi buat ibadat tu, orang Islam sahabat lain cerita kat Nabi, dia orang buat ibadat sekian-sekian. Oh, masa tu kita lebih buat, tapi kita buat lain sikit macam ni, macam tu lah. Tu sunat dia melambatkan sahur dan sunat cepatkan berbuka. Okey, itu sunat berbuka kan. Lepas tu dalam bersahur ke berbuka ke, Nabi dia akan makan rotab. Rotab ni kurma basah tu. Rotab kan, kurma yang bisi banyak tu. Dia kata tak ada rotab, baru pergi Nabi akan makan tamar, kurma kering. Rotab kan. Biasa. Kita makanan ni
kalau tak solat. Ya, sebaiknya kat ganjil lah, sebaiknya. Nah, kita ni kita pukul rata, kita sebut kurma semua. Tapi Arab dia ada beza. Kan? Ya dah. Kalau kurma basah tu macam kotak yang persegi tinggi tu kan. Kan isi tebal. Itu paling afdal makan. Tingkat nombor 1 rutab. 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 Atau dia panggil kurma basah lah. Ini orang buat jus sedap ni, kurma basah ni. Buat jus. Satu lagi tamar, ni kurma kering. Mariami lah, macam-macam nama ni. Atau dia panggil tamrin, ataupun tamar, boleh juga. Tamar ni kurma kering. Nabi kata selagi mana kita orang Islam, orang beriman ni, selagi mana dia bila berbuka puasa, bersahur ke, selagi mana dia ada kurma, selagi tu dia duduk dalam kebaikan. Maksudnya kita nak makan apa hidangan pun makanlah, buka puasa ke bersahur, tapi kurma ni jangan tak ada. Sebab Nabi kaitkan dengan orang beriman. Selagi mana orang beriman tu sentiasa buka puasa kan, sama ada mempercepatkan berbuka, lepas tu makan pula rotab, kalau tak ada rotab baru pergi tamar kan. Lepas tu dengan Nabi akan minum air sikit, air kosong beberapa teguk kan. Pastikan ada tamar. Kita nak makan apa pun tak apa. Okay. Tadi apa tadi? Salatul